berkait dengan kerosakan gearbox. Tetapi adakah kena tukar gearbox? Tak. Dia duduk dekat mangkuk oisam bahagian gearbox. Okey, di mana kat sana ada satu sensor. AT mode nama dia. Yang biasanya benda tu rosak disebabkan habuk-habuk yang ada dekat dalaman gearbox korang yang tak tukar filter bagai-bagai tu. Habuk-habuk besi tu dia melekat kat sana. Secara tak langsung dia akan merosakkan sensor tu. Sebab tu sampai masa dan kilometer untuk gearbox yang filter boleh buka daripada mangkuk bawah 40,000 kilometer tukar. Kalau yang duduk dalam gearbox tu yang kena barai, contoh BLM, Persona, Gen 2 aja, jangan cakap tak ada filter. Nama pun dalam gearbox. Minyak yang tak ditapis, hancur gearbox guys. Minyak hitam ada oil filter. Aircon ada dryer filter, cabin filter. Enjin ada air filter. Petrol ada petrol filter, fuel filter. Tangan gearbox tak ada.